Start out DJs, LMPD. Now temperatures right now. In the whole place, don't to drop out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, everybody. Kenapa motor tu kat tengah-tengah Bapak bahaya. Okay, santai. Okay, aku nak beritahu dulu, dah siap. Kalau sepanjang video ni kau dengar aku maksudnya aku sesama lah tu Tak siap, brother. Pendengar raya. Op. Bismillah. Mantap. Lama dah tak bawa motor ni. Aku rasa dia dalam 4 hari aku tak bawa. Sebab cuti So memang tak sentuh motor ni. Ada kawan-kawan aku ajak open house kan, tapi aku dah ada open house yang lain, so tak dapat lah pergi naik motor. So ada je aku yang tak dapat pergi. Ni pun tengah makan buat sakit tekak ni. Sebab hari tu aku start dah rasa nak demam tu, asalnya daripada sakit tekak kan. Suara aku pun lain sikit kan, rasa macam sangat-sangat sikit. Dia starting kau susah nak telan. Lepas tu esok bangun pagi kan, dedor je badan. Aku terus beli ubat supaya tak. Minggu ni tak boleh tau, aku tak boleh sakit minggu ni. Minggu ni aku busy. Dengan kerja kat office lagi tak boleh. Nanti tertangguh-tangguh kerja aku. Oi, minyak ni. Sabar. Lagi aku nak cerita. Oh, ni tempat baru korang boleh datang Aku pernah promo free kan. Tak apalah, bukan ada orang tengok channel aku pun. Dia tempat, kalau dulu siapa ingat kan, sejarah Bukit Ampak ni dulu ada satu lookout point dekat tempat sama juga. Ada tempat makan sekali kan, memang lawak je. Ini aku rasa cerita dalam 20 tahun dulu lah. Aku ingat lagi masa aku kecil-kecil. Cantik gini tempat tu, kau boleh nampak depan ni lagi clear tau. Tak ada pokok-pokok kan. Siapa ingat boleh komen kat bawah. Ni 2026 baru ada buka balik. Sebab dulu dia ada satu platform yang kau boleh tengok dekat KL tu, tapi platform tu runtuh. Start daripada tu memang tutup tempat tu. Aku rasa orang-orang lama yang dah tahu kot. Yang sebaya dengan aku ke, maybe tahulah. Hari ni tak ada apa guys, cuma update je lah. Aku tak apa-apa sihat. Tapi video tetap diteruskan, brother. Mana boleh stop kan. Walaupun ada setengah yang dah mengomplain suruh ride sana, ride sini. Tapi video pergi kerja, balik kerja, tetap ada orang suka, brother. InsyaAllah nanti aku akan ada ride jugalah dalam masa terdekat ni. Tunggu je bila aku post. InsyaAllah ride dengan rumah aku kan.
sikit. Mantap. Apek. Nampak tu. Dia bukan tengok belakang ke tu. Meletup. Oi, sesama tu. Sorry lah kalau susah. Aduh. Ayo, dah 1.5 dah. Apa tak perasan ya? Hari ni kita pusing jauh sikit lah. Apa benda dah tadi tu? Oh, wait. Jam. Kena masuk sini lah, bos. Look at the view, brother. Oh my god, so nice. Weh, telur. Pakcik telur. Nak curi satu papan boleh? Hehehe, gurau je. Semoga pakcik dia memudahkan urusan. Minyak ke apa tu? Mantap. Woohoo! Aduh. Tayar geli-geli, babe. Seram. Bahaya lah kereta ni. Orang tak nampak tu. Oh, ni dulu. Baru pulas. Oh, jauh juga jalan aku dah lalu ni. Sumpah jauh. Kenapa lah aku lalu sini? Tadi macam zeng tau kat tepi tu. Tapi aku macam tak perasan sangat. Sebab ni jalan balik aku je lalu sini. Rasa nak pergi kerja rasa janggal lah. Janggal. Kita semua lah kambing. Alah, Alphard ni nasib baik abang tak laju. Kalau abang laju melekat, babe. Oh, lagi lawa view sini Kereta belakang lagi nampak KL. Oh, baik tu view. Baik tu, kita buat thumbnail sikit. Selalu je lah jalan Sultan Ismail. MK bro, MK. Salam kabar baru ikut rendah. Nanti lawa. Tak ada awan sangat nampak
buat biru je. Lawa. Oi, jam lah tu. Oh my god. Oi, Lamborghini siapa rosak tu? Dah biarkan kona. Bapak jam tu, aku tak tahulah pagi jam macam ni. Gila-gila, dahsyat gila lah. Dah pukul 9 ni. Oh my god. Oh gila. Pacak lu. Okay, mantap. Tak ada masa aku nak buat baca tu. Hari-hari buat rosak pok aku. Ni pun boleh rosak, tikun pun boleh rosak. Tak boleh buat selalu lah geng. Ada masa kita nak belanja, kita belanja. Tapi dengan kawan-kawan tu kadang-kadang terlepas juga tu. Aduh, tak boleh tahan diri ya. Kat sini hari tu ada accident putus dua kan kaki kan. Bapa bahaya siut. Korang kalau perasan kan, dengar tak bunyi brake aku? Brake biasa-biasa je, tak adalah brake mahal pun. Tapi lepas ni aku nak tukar brake mahal lah. Nak rasa comparison dia macam mana. Lagi sedap ke, lagi benyai ke, ada beza ke, macam tu lah. Nak pakai WR3. Bismillah. Alhamdulillah. Mesti dia terkejut kan. Jam. Tak boleh laju. Jam. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah ada kereta masuk, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya Allah, takut. Aduh, macam gampang. Bahaya. Kita kena buat bising-bising sikit. Rem. Gitu. Pancung dulu. Lambat. Kita masuk sini. Bismillah. Takut. Jangan ada yang pancung. Bismillah. Tengok belakang dulu. Alright. Abang ni nak pergi mana siut? Lampu depan tengah hijau. Kalau kau bangsa ni memang sayonara lah kalau jam ya. Okeylah guys, video pun sampai di sini saja dulu. Kita jumpa di next video insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Ciao Alexin. Ciao Sin.